sahur. Ngantuk. Air jagung kelebang. Makan biawak. Dessert. Baby mana begol Tengah jam Tembikai dengan jagung susah. Wadah. Okay, dah sambung, dah habis sahur. Tidur balik. Sebab esok nak pergi beli ayam lah, nak pergi sana, nak pergi sini lah Kita tengoklah aktiviti apa esok. Atau aku dengan nak lemang je, kena cari lemang. Tidur-tidur. Selamat malam. Selamat malam. Ni dah gelap. Oh, inilah dia keadaan pukul 5.56 dan nak imsak. Sunyi saja ya. Alah, nak bising buat apa pula kan? Selamat pagi. Pagi ke? Selamat tengah hari. So kita nak pergi beli barang. Pergi beli barang Mana biskut kau? Oh, Nisa Monacha ada buat biskut. Dia ada buat cheese coat. So nak pergi hantar kat member dia. Buat baby. Irene. Oi. Hai. Okay, kita nak pergi share santan dan kelapa parut. Nama kedai dia kedai, tak tahulah nenek aku panggil kedai dak bisu. Tapi Mira kata orang tu boleh bercakap. So tak tahulah siapa yang bisu. Sebab yang jual tu elok je bercakap. Tapi kedai tu tutup. Dak bisu tu tutup. So kita nak pergi cari kat tempat lain pula. Dia kata tak apa, boleh buka, guna je. Mana makcik dah ikut? Tepung apa nama dia? Tepung bulat. Lagi? Gula Melaka. Gula Melaka. Warna hijau. Atuk nak lembang pula. Kena cari lembang. Okay, pisau pertama. 3 kot. Beli lemang pula atuk aku ni. Sebaiklah ada. Ni sedap. Kenapa apa? Ada ayam, ada daging. Nak ada 2 lah. Daging satu, ayam satu. Yeay. Selalu habis ni je tinggal. Hari berapa banyak masak? Hari ni buat banyak, 80. 80 Habis Orang craving. Wah, orang dah siap walking dah. Uyo. Kau boleh menjaga dengan cik Ada kerja kosong? Bila kena masuk? Nak raya ni? Nak raya. Boleh part time boleh? Boleh. Kau nak masuk dulu Dia perempuan. Ada nak QR Boleh QR Boleh ya. Mestilah boleh. Itulah. Mana? Yeay. Kau 74 74. Macam ni mana nak kahwin Dah tak boleh ajar. Kalau saya tak kahwin, mak janda kahwin dulu lah. Mak janda lah kahwin. Mak janda. Yang penting nama lemang mak janda. Okay, bye. Nama lemang ni. Lemang. Okay guys, datang beli lemang dekat kedai. Lemang dekat kedai mak janda. Dia kata kalau dia dah kahwin baru, dia tak buat lemang. So jangan doakan dia kahwin. Kahwin baru tak ada lemang dah, tak janda dah. Oh my god guys, lori terbabas guys. Update. Lori terbabas. Oh my god. Macam mana terbabas ni ya Allah? Tiang tu patah weh. Lelaki poci kan masing-masing kan. Terima kasih penduduk kampung jaga jalan tiba-tiba. Ya Allah, lori rosak pula tengah-tengah halam ni. Apa jadi dengan lori-lori kat Melaka ni? Weh, struggle weh macam semua. Dia nak buat apa ni? Aku tak faham. Weh, aku tak faham macam mana nak jalan ni. Lori ni tak ada orang, tapi kenapa dia kat tengah-tengah ni? Tahulah berdingai. Penghantaran yang pertama. Mana Ina? Si Ina ni. Ina. Okay, sekarang Monacha tengah order roti john. Nanti nak pick up. Berapa weh mayonis? 3? Biasa 3 mayonis. Biasa 3 mayonis. Biasa 2 mayonis 3. Roti john dah memang gemuk. Penghantaran kedua dah settle. Lala move. Sekali je masuk rumah orang tu. Oi budak. Ada. Kau ni tak duduk diam lah. Tarik tudung tadi. Sekarang berkerut. Masa berkerut.
Tu dia dah beli kelapa parut. Yang budak ni. Budak. 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 Mana pandang pula. Settle. Tepung pulut je tak ada. So masak-masak untuk buka. Mira, Nisa kita masak apa? Sambal sos Ayam sambal sos. Dan juga nenek buat kuih kelepok. atau Onde-onde. Tak Mira? buah melaka. Budak tak? Bodoh je. Jangan baling-baling lah. Coba tak Nek? Nah, okey. Kelapa dia weh. Mak Jang kata ada masam. Ada kan? Saya tak garam tak? Ada kedai yang ada mesin tu weh. Tu kedai mana yang ada mesin dia nak terkeluar dah. Apa? So kita ambil. Dia potong je. Ambil ke sini. Itulah challenge dia. Dia besar macam ni. Gamas. Kau itu masih tak dalam kadang. Ya, orang dah banyak kali tak. Masih tak lah. Kau yang cing, ha? Ni kau ni main-main tau. Sini. So letak gula. Kalau orang buat empat segi Taruh boleh sini. ke? Ya Allah ya Tuhan ku. So kita buat banyak-banyak. Lepas tu kita kukus. Lepas tu last sekali baru balutkan dengan kelapa kan? Yes. Kita Senang je. guna-gunakan je dekat kelas. Aku tengah buat-buat ni, baru perasan tangan aku ada tepung lagi. First batch kukus. Berapa lama sampai dia masak? Dalam sekejap je lalu dah masak. Ni goreng ayam. Kami buat live. Kau tengok perempuan ni nak buat bentuk-bentuk lain. Bentuk lonjong pula Mira. Aku tengok ni. Ini dah macam ulat bulu tu. Ni okey tak? Pengatik je kau. Ini dia dah siap. Tuan dalam tu. Boleh dah melekat. Lekat lah. Melekat. Ambil papuk-papuk tu. Papuk. Papuk tu apa? Bagi dia tak melekat. Kena air tak apa? Ini dia. Onde-onde. Gendam dengan air. Kacau-kacau je. Lepas tu dah boleh hidang. Senang. Ni Aidil buat. Wah, Aidil buat. Uyuh. Ada sini Aidil. Uyuh. Komen tu. Dah. Nenek kena approve. Okey, Nek? Dah okey. Okey. Yang tepi. Tak gaul lagi tadi. Yang tepi pun tak ada lagi. Habis dia. Aidil kena ajar. Bulat dia. Mat tak lagi. So ini dia. Satu bekas ya. Settle. Banyak ya. Makanlah kau puas-puas. Afif? Kau tak boleh sebabkan diorang buat live. Monacha nak naik ni. Ya Allah, macam-macam lah kau ni. Buat terbiat. Sebab dia buat live. Jangan, apa saya balik ni? Pasal sini je. Kesian tayar tu. Best tak naik kereta baru aku? Itu 7 seater ke 1 seater? 1 seater. Bodoh. Ni sambal ayam sos kita. Biasanya menu ni akan masak masa raya. Tapi sebab semua orang craving, kita masak dulu. Nampak tak betapa pekatnya. Ya Allah sedapnya. Yummy. Tak sabar nak buka. So first bazar Masjid Ana untuk tahun ni. Panjang ya. Sampai ke sana. Okay, sekarang ni kita pergi bazar. Kita nak pergi apa tu, ambil air tebu. Air tebu memang kita orang kalau pasal malam atau raya atau puasa memang kena beli. Sebab air tebu sudah nak mampus. Walaupun tak ada, kita akan order kat rumah. Lepas tu kita beli apa? Kita nak beli Afif punya makan. Dia nak kuih tiaw kuali besar. Macam mana aku tahu? Sebab dia suka. Dia tak nak cakap kan. Ya, ramai lah. Hanya gunting sedapnya. Look at that. Ada puding caramel. Acik tau. Aku nampak macam acik. Dia panggil aku acik weh.
Wow, strawberry caramel. Wow. Wah, yang berempah sedapnya. Dia macam kalau kau kat bazar ni, macam kau rasa nak beli semua benda. Itu yang bahaya. Kalau aku pergi seorang, aku memang beli banyak gila. So aku kena ada orang macam, jangan. Kena menghalang. Kalau tak bahaya. Itu dia. Yes. So ini dia roti bom. Roti bom sedap. Yes. Kita memang selalu beli kat sini. So kita order ni 10. Ni 1. Mutabak. Okay, roti bom dah. Mutabak dah. Kuih-kuih tak boleh beli sebab kita orang buat tadi. So banyak gila. Nanti membazir. Kita nak pergi ambil air tebu pula. Air tebu dekat top last. Monacha famous kat sini. Semua tegur dia weh. Dia kat long kawasan Melaka maaf cakap. Kalau jumpa kau kena tegur. So ini dia kita punya air tebu yang memang kita selalu beli. Air tebu Kian. Tiring. Kau kena cari air tebu Kian ni sebab sedap. Sedap gila. Cari akak ni. So ni ada tebu tu dia perah terus. Dan itulah dia. Fresh. Monacha teringin nak ni buat perah tebu. Bergosip bergosip. Okay, saya terbalik bazar and it's time untuk kita sediakan juadah untuk berbuka. Dah berdatika dah. Okay, pressure makan-makan sana sini. Air Nisa bagi tu Nisa, kita ada berapa air Nisa? Ada air tebu. Kita ada air tebu. Kita ada air jagung. Dan kita ada air soya. Air soya. Love. Pilihlah kau. Miss Ona tengah melayan yang kecil-kecil. Paskan dulu kat tebu. Ambil lagi. Love ni tebu dia. Air jagung. Bunyi. Dah buka ke azan dah? Belakang lagi. Ni dia orang kan tak muat. Belakang, kat depan. Saya pun tak nampak dia. Ni berebut leher, tak faham aku. Leher kat mana? Leher sini. Pasal rempah. Jangan. Jangan nangis kat sini, orang nak buka. Monacha dah kenyang. Monacha dah kekenyangan. Tengok baik. Okay, so kita dah sampai di Bazar Kelebang. Ramai nak mampus je. So kita cari butang untuk baju Melayu. Itu Mira? Tapi tak lawa sangat. Warna silver ni lawa. Tak boleh lampu sikit. Okey lah tak? Mira. So ramai ke? Bersin pula Aidil. So kita tengah tunggu ayam gunting. Ayam gunting yang ni sedap. So macam every year kita akan beli. So dia ni beli air kelapa pula. Lala semua ada ayam gunting. Mira kau sok order? Oh share. Sedap Aidil. Ingat Alis ni abang tu. Love ayam gunting yang sedap. Kalau nak tahu ayam gunting yang sedap ni mana, dia mesti jual dengan aiskrim kelapa. Dah tak ikip dah. Dan booth dia dekat dengan cempedak goreng lah. So carilah. Asyik mana? Oh, tengah. Kata Zura Oh. pameran performance. Oh, tengah. Sampai depan. Mengeluh pula. Trend tahun ni tudung lace-lace. Macam mana? Sikit hari jadi alam meja. Masih makan. Cepat nak tak? Malu-malu. Alu nak? Tak nak aku. Ayam. Tak nak. Ni cheese. Tak nak. Ya Allah, yang ini dah boleh air pula. Bukan beli makan pun. Oi. Astagfirullahalazim. So end up kita orang macam shopping butang raya je. Dengan air-air dengan makanan sebab nak shopping terlalu pack sangat. And then kita orang pun nak cari tudung sebenarnya. So end up kita nak pergi fun fair depan ni lah. Nak tengok apa yang ada menarik. Lagi enjoy. Ya Allah, tu dah kenapa gila. Yang ambil gambar tu pun satu Melayan. Tak, masalahnya Kelebang function ya. Bukan main, boleh main game-game ni semua Bawa Mira. Okay, so kita practice untuk bekerja.
Semua bagi main lah. Main lah. Yang ni duk main blok. Yang ni dah. Yang ni dah. Oh, dah siap dah rumah. Habis dah. Okay, yang ni pula angkat blok. Ya Allah. Okay, yang ni angkat blok. Fokus je. Yang ini tak reti kau ni. Tolak atas tak boleh. Yang ni dah nak siap dah rumah dia. Ya Allah. Dah naik ni pula. Kau kenapa ni? Dah naik ke? Pukul 1:30 naik boleh. Dah gerak. Dah gerak. Wow. Pening. Lari. Ya Allah, si bodoh ni. Terus nak masa menari tiang. Terus tutup. Kita adalah penutup di Pantai Kelebang. So jomlah kita balik sebab sekejap lagi nak sahur. Dah pukul 2. Tak sempatlah main go-kart main benda lain pula. Polis tangkap dia. Polis. Okay, so hari ni hari ketiga lah kat kampung kan. Kira nak balik sekejap lagi petang. Bising. Tadi kita tak buat apa, tadi kita main baring je. So sekarang ni kita nak prepare untuk berbuka. Dapat berbuka baru balik KL. Okay, Nek, hari ni lauk masak apa, Nek? Masak ketupat. Masak ketupat. Laju je jawab. Apa tadi? Lauk apa, daging? Daging, masak lemak cili api. Masuk kentang. Dengan? Sayur. Aman buat sayur. Sayur? Betul lah. Sayur goreng. Campur. Itulah lauk dia. Lepas tu? Kuih koci. Ya ke? Penyan mandang-mandang ni. Ini buat homework. Aku ingat ada orang lagi tu. Macam biasa, kita nak pergi beli kuih. Hari ni special sikit sebab kuih. Kuih tu memang kita memang selalu beli sebab sedap. Yang lain macam biasa roti john, air tebu lagi dengan cari Afif punya laksa. So hari ni kita jalan sampai ke sana. Semalam kita separuh je. Hari ni kita nak beli kuih sebab kuih kita nak beli selalu gaduh-gaduh tu semua kat depan sana. Kita hantar Mona Acha je untuk gaduh beli kuih. Okay, ni dia kuih yang kita selalu beli. High level. Dua set. Dua set lah. Boleh tak kalau nak sedikit. Ini dia roti john Pak Hassan. Pernah? Dan tu ID punya banyak ya. Dan settle. Okay, kita dah settle. And jomlah kita balik. Persiapan untuk berbuka. Jom. Lepas tu kita nak balik KL. Oh, dah tebikai. Dekat dah tu ni dah. Apa ni? Lauk? Oh, bapak aku kasih. Jeng. Apa tu? Apa tu? Airin. Oh, Airin. Sibuk lah kau. Sibuk je. Ni dah lagi masak lemak cili padi. Tak, kau masak apa sebelah ni? Makanan baby. Makanan bayi. Macam lempeh. Oi. Aum. Gigit pula. Macam mana tu? Ayo. Kita tengah ready nak buka. Mama main dek. Tak nampak pun. Kita dah apa ni explanation semalam? Kita ada air tebu. Air tebu. Sasi lah sirap.
Dengan air soya. Air soya, yeay. Budak-budak semua sana. Oh, berdiri. Ya Allah, ni kenapa? Lain-lain. Ryan dah 3 kali dia baru dah. Oh, makan slow. Allah. Apa tu? Aduh. Semua lah claim daging sedap sebab dia orang. Okey, yang masak siapa? Dah lah. Semua lagi dah. Alah, Nisa tidur je, Pak. Nisa kali ni Dia out. So ni adalah kuih badak berendam. Very dia pekat dia. Ya Allah. Kat depan kedai Kadin. Ya Allah, accident. Budak kuih tu babas. Kat Kadin. So good. Okay, balik dah. Bye, Nek. Jumpa raya. Makan ni, Nek. Bye, Nek. Bye, Tok. Bye. Jumpa raya. Balik dah, balik. Bye, babe. Apa nak salam tak? Jomlah kita balik KL. Bye. Jumpa kita di vlog raya. Thank you for watching. Bye. Thank you for watching, guys. And jangan lupa subscribe. Okay, kalau nak tengok video-video yang lain, korang boleh klik je dekat atas. Okay, bye-bye.